من قال لا تبكي الرجال وسيدي خير الرجال بكى دموع الخشية والليل يشهد في الصلاة دموعه بلت لشكر الله شعر اللحية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى كل رسول أرسلته يا رب العالمين. Wahai pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunggu bertemu dengannya, menunggu untuk melihat wajahnya, menunggu untuk mendengar suaranya, kita harap dan mohon daripada Allah kurniakan kepada kita perkara itu di hari akhirat, dengan kita berada di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan kita bertemu dengannya di dalam syurga. Wahai pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah apabila mula turun ke atasnya wahyu, baginda berusia 40 tahun dan telah mula dengan melihat dalam mimpinya mimpi-mimpi, dan mimpi-mimpi itu sangat jelas mimpi-mimpi itu. Dan dia juga mula mendengar suara salam ke atasnya dan memanggil dia sebagai Nabi. Kemudian datang kepadanya Jibril alaihissalam. Kali yang pertama zahir kepada dia di dalam Gua Hira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun dia pergi ke Gua Hira apabila dia ada di Makkah sebelum turun wahyu ke atasnya. Dan dia akan habiskan di sana 1 bulan pada setiap tahun. Dia mengambil bekalannya bersamanya dan dia pergi, yang mana Gua Hira itu jauh daripada Makkah 3 batu. Dan apabila mahu naik ke atas ke Gua Hira, maka itu memerlukan tenaga yang besar untuk sampai ke atas. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pergi, dia habiskan masa di sana bertafakkur tentang ciptaan Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang percaya kepercayaan yang betul, berpegang dengan at-tauhid sebelum turun wahyu ke atasnya. Apabila dia melihat kepada gunung, kepada pokok, kepada awan, maka semua ciptaan itu bukti bahawasanya alam ini baharu dan memerlukan kepada pencipta yang menciptakannya. Dan pencipta alam
tidak sepertinya, bukan seperti manusia, bukan seperti cahaya, bukan seperti sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia di dalam gua, datang kepadanya setengah orang fakir, maka dia membantu mereka. Dan datang kepadanya Jibril kali yang pertama. Ramai ulama kata itu pada 17 Ramadan. Dan apabila datang Jibril, maka Jibril kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra." Bacalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ana biqari." Yani apa yang saya akan bacakan? Yani apa yang dia akan baca dengan lidahnya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia seorang yang ummi, seperti mana kita telah sebut pada episod-episod yang sebelum. Apa makna ummi? Dia tidak membaca apa yang telah ditulis dan dia tidak menulis, dan ini mukjizah dan kemuliaan pada hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana walaupun sedemikian dia telah membawa Al-Quran yang ia wahyu daripada Allah dan menyampaikannya kepada umat. Sedangkan Al-Quran ada padanya setinggi-tinggi fasahah dan balaghah. Maka apabila Jibril kata kali pertama Iqra, baginda kata, "Ma ana biqari." Jibril telah peluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia lepaskannya. Dan ini adalah untuk memperkuatkan baginda sallallahu alaihi wasallam dan sediakan dia untuk menerima wahyu, menerima turun Al-Quran ke atasnya. Maka Jibril kali kedua kata juga Iqra, maka baginda menjawabkan, "Ma ana biqari." Maka Jibril kata Iqra, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabkan, "Ma ana biqari." 3 kali. Dan setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ana biqari," maka Jibril peluknya dengan kuat. Setelah kali yang ketiga, maka Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 ayat yang pertama daripada surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. Dan Jibril telah pukul tanah dengan tumitnya, maka keluar air, dan dia mengajarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam berwudu dan membuat salat 2 rakaat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik ke rumahnya di Makkah. Dan orang pertama dia bertemu dengannya di dalam rumahnya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Dia mengkhabarkan kepada Khadijah, dan Khadijah dia jadi seorang pertama di antara wanita-wanita yang memeluk agama Islam. Kemudian Khadijah telah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sepupunya, sepupu Khadijah yang namanya Waraqah bin Naufal, dan baginda mengkhabarkan apa yang dia telah melihat. Maka Waraqah kata, "Kamu ini membawa cara yang sama yang dibawa oleh
Musa dan Isa. Dan nanti akan sampai masa yang kamu akan membuat jihad. Dan jika sampai hari itu dan saya masih lagi hidup, saya akan membantu dan menyokong kamu. Kemudian, Waraqah itu telah meninggal dunia. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah mula membuat dakwah di Makkah Al-Mukarramah, dan lelaki pertama yang telah menerima dakwah baginda dan memeluk agama Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan setelah itu ada selainnya daripada para sahabat yang telah memeluk agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita sampai ke Makkah Al-Mukarramah dan sampai ke Ghar Hira, yang mana ada barakah yang besar di sana, yang mana apabila berada di dalamnya boleh nampak dan melihat Makkah Al-Mukarramah daripada gua itu. Dan di sana seorang rasa di dalam hatinya kegembiraan yang besar dan kerinduan yang besar terhadap seafdal-afdal ciptaan Allah yang pernah berada di sana di dalam gua itu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala kulli rasulin arsaltahu ya rabbal alamin. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.